tak ada RM5,000 dalam akaun. Tuan-puan, walaupun kewangan tentang matematik, tapi kita cenderung buat keputusan dengan emosi. Kemudian kita justifikasikan dengan logik untuk menyedapkan hati. Menabung RM500 sebulan, tapi bulan ke-10 tak ada RM5,000 dalam akaun. Bukan tak menabung, tapi kaedah tabungan kita kalah dengan emosi kita untuk berbelanja. Jadi, untuk kaya, kena cari teknik yang dapat kawal emosi kita. Berdasarkan pengalaman, ini antara tips dan prinsipnya. Adakan simpanan paksa dan lupa. Simpan dulu, belanja selebihnya. Sulitkan pengeluaran simpanan. Ambil tempoh bertenang sebelum berbelanja. Minimumkan wang tunai dalam tangan. Tutup idea untuk berbelanja. Uninstall shopping apps. Bayar hutang secara potongan gaji. Tukar simpanan tunai jangka panjang kepada aset fizikal seperti emas. Menabung secara potongan gaji atau auto debit. Sentiasa lihat orang yang lebih susah daripada kita supaya sentiasa bersyukur. Join circle yang betul, yang sentiasa fokus nak jadi lebih kaya, bukan yang suka boros berbelanja. Jangan sesekali melabur kecuali dengan duit yang kita sanggup lebur. Jom saya bantu daftar akaun Public Gold untuk mula menabung emas.